Korang percaya tak, manusia dah jejak bumi Borneo ni lebih 40,000 tahun dulu dan semua tu tersembunyi dalam sebuah gua batu kapur ni. Sini, geng Geo nak story. Inilah dia Gua Niah dekat Niah National Park, Miri, Sarawak. Gua Niah ni juga diiktiraf UNESCO atas keunikan tersendiri. Bukan setakat sejarah manusia. Gua ni pun bukti keajaiban geologi yang terbentuk sejak jutaan tahun dulu. Dari sudut geologi, Gua Niah ni terbentuk dalam batu kapur hasil hakisan air hujan dan sungai bawah tanah. Bayangkanlah lorong gua utama ni luas gila, tinggi dan panjang macam alam semula jadi buat istana sendiri ke. Dari sudut sejarah pula, gua ni rumah manusia awal Asia Tenggara tau. Ada penemuan famous iaitu Deep Skull, bukti manusia dah hidup sini 40 hingga 65,000 tahun dulu. Selain tu, ada juga lukisan gua prasejarah, manakala ekosistem gua ni pun menarik. Ada kelawar, burung swiftlers dan hutan karst sekeliling yang jadi habitat banyak flora dan fauna. So geng, kalau korang datang Sarawak kan, Gua Niah ni destinasi wajib masuk list. Gabungan geologi rare dengan sejarah ribuan tahun manusia, semua ada dekat sini. Dapat something?